Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib, pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Dr. Munira binti Muhsin, timbalan pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang mulia Dr. Tengku Nur Husna binti Tengku Jamil, Ketua Jabatan Pendidikan Islam. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, yang dihormati ketua-ketua unit, yang dihormati pensyarah kanan, para pensyarah, para pegawai, staf-staf IPG Kampus Pendidikan Teknik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi mempertemukan kita secara atas talian pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam pada hari ini, yang merupakan hari yang ke-27 kita berpuasa di bulan Ramadan 1446 Hijrah, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal perbuatan kita, terutama puasa fardu yang kita laksanakan pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Kita berdoa juga agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan barakah kepada kita semua serta memasukkan kita semua dalam kalangan orang-orang yang sentiasa berusaha menambahkan amal dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita meneruskan rutin kita pada setiap pagi Jumaat. Kalau hari Jumaat minggu keempat, kita akan membaca surah Yasin, doa selamat dan membaca sebuah hadis kursi. Yang bersama doktor, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, untuk itu marilah sama-sama kita mengikhlaskan diri untuk membaca Yasin dan berdoa. Niatkan juga bacaan kita kepada arwah-arwah yang kita kasihi, yang telah pergi mendahului kita. InsyaAllah kita juga semua akan menyusul, cuma dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga berdoalah agar kita semua dan orang-orang yang kita sayangi diberikan rahmat dan keampunan. Seterusnya, marilah sama-sama kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan dan memberikan keselamatan, terutama yang akan pulang ke kampung untuk menyambut hari raya bersama-sama dengan keluarga. Sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وآمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحيينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مائما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب عفا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين راضين بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعظمنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membacakan Yasin dan juga membaca doa selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima bacaan kita dan memperkenankan doa kita tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita membaca sebuah hadis qudsi yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyami fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak-anak Adam itu adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Hadis sahih, hadis kursi, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebuah hadis kursi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa ini untukku? Dan apakah yang membezakan dengan amalan-amalan lain? Sebab apa istimewanya puasa ini? Yang bersa doktor, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama berbeza pandangan dalam menerangkan makna hadis kursi ini, kerana pada hakikatnya semua amalan ibadah yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk itu bolehlah disimpulkan bahawa ibadah puasa ini dinisbahkan secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini untuk menyatakan keistimewaan ibadah puasa berbanding dengan ibadah-ibadah lain daripada segi keagungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang-orang yang berpuasa. Walau bagaimanapun untuk mendapatkan ganjaran tersebut, kita hendaklah menjauhi segala bentuk maksiat dan kata-kata buruk, kasar dan sebagainya agar kita tidak hilang pahala berpuasa. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini menyatakan terdapat 10 pandangan ulama ataupun pendapat ulama tentang makna penisbahan khusus ibadah puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita telah pun berada di hujung puasa, hari yang ke-27, tapi kita masih lagi berpuasa dan insya-Allah kita akan berusaha menghabiskan puasa kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Kerana hakikatnya semua ibadah itu dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat-pendapat tersebut, yang pendapat pertama adalah ibadah puasa
ialah ibadah yang tidak berlaku riak, seperti terjadi pada ibadah-ibadah lain. Hal ini kerana puasa itu bukanlah amalan yang zahir, dia merupakan amalan yang rohani. Perbuatan puasa itu tidak boleh ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain kecuali dengan memberitahu orang lain bahawa kita ini berpuasa. Sebaliknya, puasa merupakan amalan yang tersembunyi di dalam hati dan hanya Allah yang dapat mengetahui apabila seseorang itu memulakan ibadah puasanya. Pendapat ini disokong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi siyami riya'un. Laisa fi siyami riya'. Maksudnya tidak berlaku riak pada ibadah puasa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, gandaan pahala puasa hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan amalan-amalan yang lain yang telah diberitahu gandaan pahala, iaitu antara 10 hingga 700 gandaan kebaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya semua amal soleh yang dikerjakan manusia dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi ganjaran 10 sampai 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, yang mana ganjaran puasa tidak terbatas, kerana sesungguhnya puasa itu khusus untukku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kebaikan itu kepadanya. Sebab itulah puasa ini kita kena buat sebaik mungkin, seelok-eloknya, ikut prosedur puasa yang sebenar, bermula pada niat hinggalah berbuka dan amalan-amalan yang ada pada malamnya. Dia tak sama dengan benda-benda yang lain. Yang ketiga, ibadah puasa merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penisbahan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut adalah bertujuan pengagungan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lain. Hal ini sama seperti perkataan rumah Allah, iaitu masjid, dan ia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan masjid, sedangkan semua rumah dan seluruh alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi disandarkan rumah masjid itu sebagai rumah Allah. Sebab apa? Agungnya masjid ini. Pendapat yang kelima, perbuatan tidak makan dan minum adalah sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, puasa menjadikan seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan menahan diri daripada makan dan minum. Kita perlu juga diingatkan supaya tidak melakukan perkara-perkara yang menzalimi diri sendiri ketika berpuasa. Bila berbuka, harap-harap janganlah kita berlebihan sehingga berlakunya pembaziran. Jangan ada sifat dendam dengan puasa pada siang harinya. Dan kita dapati dalam TikTok contohnya dah ada pekerja selepas mana kita balik kan, lepas buka puasa kita balik, pekerja buat kerja dia, banyak makanan-makanan yang tak habis ada atas meja, terutama yang buffet lah, yang makan di luar ni. Tolonglah jangan membazir, makanlah dengan kadar yang sederhana sahaja. Sebab kalau tengok banyak kuih-kuih, banyak minuman-minuman, banyak makanan-makanan di atas meja yang tak habis dan dibuang dalam tong sampah, berlakunya pembaziran. Kadang-kadang malu tengok kan macam manalah keadaan kita sebenarnya. Adakah kita ni redha dengan puasa kita ataupun sebaliknya? Cuba kita perhatikan di luar negara ataupun dalam kalangan keluarga-keluarga miskin, mereka tidak ada makanan untuk makan, berbuka dan sebagainya. Sekadar ada juga sekadar untuk membatalkan puasa sahaja. Kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubazzirina kanu ikhwanish syayatin.
wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara mara syaitan, dan adalah syaitan itu sangat mengingkari akan Tuhannya. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kalangan makan-makan kemudian membazir. Makalah sekadar ada sahaja, dan seboleh-bolehnya dan sebaik-baiknya bersederhanalah. Pendapat yang keenam, menahan diri daripada makan dan minum seakan-akan menyerupai sifat para malaikat. Para malaikat tak makan dan tak minum. Sebab apa? Tak lama pun kita berpuasa, dari azan subuh hinggalah azan maghrib. Mungkin ini adalah puasa yang terakhir kita. Nak syafaat dari puasa, kena tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, ibadah puasa tidak akan memberi apa-apa manfaat duniawi kepada manusia, berbeza dengan ibadah-ibadah lain yang boleh mendatangkan pujian orang-orang yang melihat. Contohnya umrah, pergi haji berkali-kali. Kalau kita selalu pergi, orang puji kita, orang tengok, oh bagusnya, banyak duit dia dan sebagainya. Ataupun kita rasa macam kecil hati orang tak panggil haji dekat kita, sedangkan kita sudah pergi haji 2-3 kali. Seterusnya yang ke-8, amalan berpuasa tidak pernah dilakukan oleh manusia untuk beribadah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh banduanlah, banduan tak makan dan tak minum sebab protes. Protes makan tak sedap ke dan sebagainya. Dia bukan ibadah, dia bukan betul untuk ibadah tapi protes. Atau tak makan tak minum sebab diet. Sebab apa? Dia nak turunkan berat badan dia, lemak dan sebagainya. Atau nak operation, kita nak operate, memang doktor suruh kita jangan makan apa-apa. Tapi kena ingat, walaupun tak makan apa-apa, kita boleh melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya apa? Apa-apa saja yang boleh membatalkan puasa kecuali makan dan minum. Seterusnya yang ke-9, perbuatan zalim seseorang hamba atau seorang manusia terhadap orang lain akan menghapuskan amalan-amalannya sehingga menjadi muflis pada hari akhirat kelak. Kecuali puasa, yang mana puasa tidak akan dihapuskan. Puasa tetap datang keadaan dia puasa. Dia tak habis. Kalau ibadah lain, pahala lain akan habis kalaulah kita menzalimi orang lain. Dan yang terakhir adalah ibadah puasa ialah amalan yang tersembunyi sehingga malaikat pencatat amalan pun tidak dapat mencatatnya. Sebab apa? Banyaknya pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kita kena ingatlah, banyak juga pendapat-pendapat yang menyokong akan pendapat-pendapat yang 10 tadi. Antaranya Imam Nawawi juga menyatakan pendapat-pendapat yang sama secara ringkas, kemudian membuat kesimpulan bahawa maksud penisbahan khusus tersebut, iaitu khusus puasa itu khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukku, adalah untuk menerangkan betapa agungnya ibadah puasa dan besarnya ganjarannya. Namun ganjaran yang besar ini hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang memelihara puasanya daripada segala maksiat dan dosa, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani selepas mensyarahkan hadis di atas, dia kata apa? Maksudnya, dan mereka para ulama bersepakat bahawa puasa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah puasa yang terpelihara daripada maksiat, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Jadi kesimpulannya, secara umumnya semua amalan ibadah dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, namun ibadah puasa dinisbahkan kepada Allah secara khusus dalam hadis ini untuk menyatakan keistimewaan ibadah puasa berbanding ibadah-ibadah yang lain daripada segi keagungan di sisi Allah dan ganjaran pahalanya yang sangat besar. Namun untuk mendapatkan ganjaran tersebut, seseorang itu hendaklah menjauhi segala maksiat dan kata-kata buruk agar tidak luput pahala puasanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, maksudnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berbaki lagi 2-3 hari ini, sama-samalah kita bermuhasabah tentang amalan puasa kita. Kita tak naklah puasa kita ini hanya sekadar penat dan dahaga sahaja, ilal ju' wal atash. Kita dapat penat, lapar dan dahaga sahaja, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan pahala yang sangat besar sehingga tidak terhitung jumlahnya. Wallahu alam. Jadi marilah sama-sama kita menjadikan amalan di bulan puasa ini seikhlas yang boleh hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.